Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sebelumnya telah mengajukan ke-5 dokumen naturalisasi para pemain kepada FIFA, termasuk Joao Figueiredo dan Imanol Machuca, dengan alasan bahwa kakek atau nenek mereka lahir di Malaysia yang sesuai dengan ketentuan FIFA mengenai pemain yang dinaturalisasi. Investigasi yang dilakukan oleh FIFA mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata, dokumen asli akta kelahiran kakek dan nenek dari pemain tersebut berasal dari negara asal mereka, yaitu Argentina, Brazil, Spanyol, dan Belanda, bukan dari Malaysia seperti yang tercatat oleh FAM. Temuan ini bertentangan dengan pasal 7 dan pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang mengatur mengenai syarat naturalisasi serta integritas dokumen pemain. Namun, belum lama ini, kedua pemain tersebut tiba-tiba saja berhasil menemukan keluarga mereka yang telah lama hilang dan segera membagikan momen tersebut melalui media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar keluarga atau hanya sebuah rekayasa? Semua keputusan terkait pemain ini kini berada di tangan FIFA. Inilah komentar warga Malaysia yang merasa bangga dan aneh dengan munculnya keluarga siluman Harimau Malaya. Datuk, kenapa FIFA cakap nenek dia bukan dari Malaysia? Sekarang, siapa tipu siapa? Marah budak-budak Akta Perlindungan Data Peribadi. Tahu pasal ni. Puak-puak tu cakap mana boleh tunjuk semua ni. Dah jadi kes baru gelabah nak tunjuk semua bangai. Tunggu saja keputusan FIFA. Sekarang ni, semua benda boleh dipalsukan. Ketar-ketir jiran sebelah. Baru je mengharap dapat potong ranking Malaysia. Betul lah tu. Imanol tu gambar tu lepas kat air terjun Bekuk. Tak percaya apa lagi lah korang ni. Berbelu je netizen tengok kebahagiaan orang. Netizen mana bahagia, ya tak? Sebab tu menyebok keturunan orang. Kesian netizen-netizen. Orang bodoh je fikiran macam kau ni. Nak berbulu buat apa? Baguslah. Ini sebab netizen bising. Bagi tahu susur galur dari mana. Tak adalah sembunyi-sembunyi. Semua nak tahu kesahihan darah Malaysia macam mana boleh wujud dekat Amerika Latin ni. Ini bukan kelab. Tak perlu tahu asal-usul. Aku pelik satu je. Kenapa orang Malaysia sendiri yang condemn player-player ni? Time menang macam cicak putus ekor masing-masing. Bila ada masalah macam ni, terus condemn. Memang mentaliti sampah betul. Kalau rasa deri tu keturunan IC merah, pendatang, tak payah nak beria lah. Dapat duduk dan membesar dalam Malaysia pun dah cukup baik lah. Sedar diri tu. Dasar pendatang penipu. Dah jadi macam ni, baru nak beria-ria tunjuk 1001 gambar keluarga. Teringat orang Malaysia ni bodoh. Kau cakap bahasa negara aku pun tak tahu. Budaya negara aku pun tak nak belajar. Ada hati nak main wakili negara aku. Bodoh naturalisasi pendatang. Gambar macam dibuat-buatnya. Macam gambar AI ada juga kan? Bagi gambar-gambar tu kat FIFA. Harap-harap lepaslah nanti. Terdapat bukti kebenaran bahawa mereka-mereka ada darah Malaysia. Terbaik. AI pandai buat gambar. Video pun boleh. Nak bagi FIFA percaya, buatlah laksa Johor. Hantar kat FIFA. Apalah bodoh kau ni? Zaman AI ni hati-hatilah. Dah nak kena buat forensik gambar pula lepas ni. Yang Cina tu ibu dia ke? Kalau betul lah ibu dia Chinese Malaysia. Asal tak pakai sijil lahir Malaysia mak dia je. Takkanlah assume tu nenek dia kan? Muda sangat. Sedangkan dalam surat lahir nenek dia, dah lahir dari Gajan 1931 lagi. Lagi satu, kalau tu ibu dia, asal keluarga-keluarga dorang tak ada ikut rupa mak dia as Asian face. Still suspicious. Mungkin mak dia lahir kat Argentina. Nenek dia yang betul lahir kat Malaysia. Ramai tak suka ni kenapa? Untuk pasukan, kita kan sokong, bagi motivasi semua. Jangan nampak kita benci sangat. Rakyat Malaysia nak tahu sijil kelahiran atuk moyang ibu bapa pemain. Jangan sorok dengan rakyat Malaysia. Kalau Imanol sah, harap-harap panggil dia bagi first 11.
tak puas tengok dia. Tapi tengok Machuka tu nampak mix Malaysia. Yang lain tak nampak. Nampak real Mak Saleh pure. Machuka nampak real macam orang utara. Bang, muka orang Amerika Selatan memang ramai yang mirip orang Melayu, bang. Nak kopi Hawaii. Mana yang kata AI tu? Kau ingat zaman sekarang tak boleh detect ke gambar tu ori ke AI. Jadi manusia tu jangan busuk hati sangat. Hari tu bila tak dedahkan sulur jalur player warisan ni, korang nak bukti gambar macam Konoha. Bila dah dedahkan, korang menjalak serupa anjing kurap. Kesian. Aku tahu satu benda je. Korang bukan nak isu sangat pun pasal dokumen palsu ke IC ke. Korang tak boleh hentam JDT, korang hentam TMJ melalui kes NT ni. Semua tahulah.